الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم فقهنا في الدين وعلمناه تأويله. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, sebelum kita mulakan kuliah subuh kita pada pagi ini, mari sama-sama kita buka dengan baca Ummul Kitab Suratul Fatihah, tahdiahkan khusus untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah bunda kita, datuk nenek kita, anak isteri kita, jiran tetangga kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, khususnya ahli Korea surah At-Taqwa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan dan keafiatan serta keselamatan, dipanjangkan umur kita dengan umur yang berkat, ditambahkan rezeki kita dengan rezeki yang halal lagi berkat, memudahkan untuk kita beribadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita senantiasa dikurniakan kejayaan, kecemerlangan, kekayaan, kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita doakan juga muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup maupun yang telah kembali ke rahmatullah. Dan kita doakan khusus untuk kita semua, iaitulah mudah-mudahan dikurniakan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Yang dihormati lagi dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan kursi dan kuasa surau At-Taqwa, tuan haji, puan-puan hajah, ustaz-ustaz, ustazah, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Pertama dan selamanya, kita panjatkan kesyukuran setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala kerana qada dan kadarnya dapat kita berada di dalam rumah Allah ini untuk sama-sama kita mencari, iaitulah nikmat yang Allah kurniakan di dalam solat fardu berjemaah, dan kita dapat sama-sama di dalam kuliah subuh yang disebutkan di antara usaha kita duduk di dalam taman-taman syurga. Ini adalah hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini cantik sangat, tepat pada waktunya kerana kita dah nak menyambut hari raya. Apapun tuan-tuan, tanda-tanda hari raya itu dicepatkan macam dah nampak. InsyaAllah tak berlaku seperti 2022, raya terkejut tuan-tuan. Kerana tengok cuti sekolah pun dah diawalkan tuan-tuan. Dan dalam masa yang sama, Ustaz Hanafi Abdul Razak, pakar falak kita pun dah sebarkan berkenaan dengan kemungkinan kita berhari raya hari Jumaat. Betul? Tapi benda tu pun menunggu. Andai kata diumumkan, maka betullah dia. Cuma sekarang ni, atas pengalaman yang lalu, ramai di kalangan kita dah setting dah. Beli daging, beli ayam cepat tuan-tuan, supaya tidak terkejut-kejut nanti. Jadi ceramah pada pagi ini, tajuk yang indah, iaitulah berkenaan dengan kaedah sunnah malam hari raya dan sambutan hari raya. Walaupun malam ni adalah hari ni hari ke-25, malam tadi kita menyambut iaitulah malam ganjil, yang di antara hari yang disebutkan
Iaitulah malam kemungkinan Lailatul Qadar. Tapi Allah rahsiakan. Kenapa Allah rahsiakan? Sebab Allah suruh kita sentiasa berusaha untuk melaksanakan solat-solat sunat, khususnya daripada azan maghrib sehinggalah azan subuh. Betul, jadi kita rebutkan sama-sama, terutama pagi tadi tuan-tuan, kita dapat lakukan secara berjemaah, iaitulah menunaikan solat sunat tasbih. Betul ni? Kalau tak ya tuan-tuan, tak jadi kat rumah tuan-tuan. Itu dia. Kalau kat rumah tuan-tuan, setiap rakaat kedua tu dah duduk je tuan-tuan. Itu dia. Tapi sah, cuma dapat separuh je lah pahala dia tuan-tuan. Dia ada less tuan-tuan pahala dia kan. Dalam masa yang sama, tadi kita dapat laksanakan dalam keadaan yang tuan-tuan, cahayanya tuan-tuan, pencahayaannya yang begitu menusuk hati tuan-tuan, dan tenang tuan-tuan. Dalam masa yang sama, kita laksanakan sebanyak 300 kali tasbih dengan 75 kali tasbih setiap waktu, setiap rakaat tuan-tuan. Maka 4 rakaat jadilah dia 300 kali tasbih tuan-tuan. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apapun tuan-tuan, mana saya tengok tuan-tuan, banyak sahabat-sahabat, ustaz-ustaz tuan-tuan yang melaksanakan qiyamul lail tuan-tuan di mana-mana, termasuklah malam tadi tuan-tuan majlis berbuka mega tuan-tuan di Masjid Datuk On Johor Bahru tuan-tuan. Yang sangat ramai tuan-tuan, sangat ramai sampai betang 3 tuan-tuan. Kira-kira dah macam suasana dekat dataran Masjidil Haram dan dataran Masjid Nabawi tuan-tuan. Kat Jalan Tar lagi tuan-tuan, mereka berbuka puasa. Bila mana dah diviralkan macam tu lah tuan-tuan kan. Tapi persediaan masjid tu memang telah dirancang, lalu ramailah berbuka di sana dan dilaksanakan juga qiyamul lail kan. Ada yang kata tanda-tandanya nampak, wallahu alam. Cuma bagi kita tuan-tuan, rebutkanlah berbaki 5 hari lagi atau 4 hari lagi tuan-tuan untuk dalam bulan Ramadan ni, rebutkanlah. Ada 2 kali lagi, malam ganjil, malam 27 dan malam ke-29. Tak ada siapa yang tahu. Cuma siapa tuan-tuan? Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, pakar tasawuf kita, yang mana tuan-tuan di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan bahawa pengalaman beliau sepanjang hidupnya tuan-tuan kalau puasa 1 Ramadan itu bermula pada hari Khamis macam tahun ni, insya-Allah pada pengalamannya, tanda-tanda yang dilihat olehnya tuan-tuan, Lailatul Qadar itu kemungkinan berlaku pada malam yang ke-25 tuan-tuan. Tu yang tengok tadi dekat Facebook tuan-tuan, ramai yang dah mula cakap, dekat TikTok tuan-tuan, dekat grup WhatsApp status, ada yang kata apa? Mungkin malam tadi. Amin ya rabbal alamin tuan-tuan ya. Dalam masa yang sama diletakkan bahawa itulah kita, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi umur yang pendek baginda sehingga umur 63 tahun. Tadi Tuan Haji Ahmad sebutkan umurnya dah 95 dah. Allah dah bagi lebih 2 tahun. Tapi kita tak digalakkan sebut umur subsidi tuan-tuan ni. Sebab apa? Sebab dia akan mengguriskan hati peneroka Felda yang selalu dapat subsidi baja tuan-tuan. Itu dia. Dalam masa yang sama diletakkan bahawa umur itu adalah hak Allah. Allah nak bagi kita kan. Kadang-kadang tuan-tuan, orang yang mana Allah bagi umur tuan-tuan, doa kita apa? Ya, panjangkanlah umurku dengan umur yang berkat. Biar umur kita panjang, dapat berjalan, menaiki kenderaan, ataupun tuan-tuan mungkin pakai kursi roda, pergi ke masjid. Pergi berjemaah di surau At-Taqwa ni tuan. Itulah yang kita inginkan. Ya. Kalau Allah bagi tuan peluang, samalah kita macam Bilal Masjid Al-Yahya. Ya. Macam jemaah Taman Permata yang meninggal dunia seusai solat berjemaah. Betul itulah yang kita impikan, matinya dalam husnul khatimah. Kerana apa? KPI kita adalah Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ataupun syurga Firdaus yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, tajuk kita berkenaan dengan iaitulah apa yang dinyatakan kaedah sunnah malam hari raya dan sambutan hari raya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara ini dalam Al-Quran, dan dalam masa yang sama diletakkan bahawa selepas sebulan kita berpuasa,
yang mana kita beribadah, antaranya dengan solat tarawih, yang tak ada pada bulan-bulan lain. Solat witir setiap bulan, setiap tahun boleh dilakukan, ya. Dan dalam masa yang sama, tahun ni dah banyak sangat perubahan, tuan-tuan, yang mana mereka yang dulunya bila sampai witir je balik, betul? Tapi sekarang ni ramai yang dah tunggu sampai selesai witir. Kenapa? Pak Imam, Pak Bilal, Ustaz, Ustazah selalu ingatkan, kalau boleh buatlah berjemaah kerana dapat 27 kali ganda pahalanya. Ya, nanti dah bangun tahajud, tak perlu diulang witirnya. Kenapa? Baginda sebut dalam hadisnya, la witranal lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ada juga yang dulu buat 2 dengan imam, 1 kat rumah. Betul ni? Yang tu pun tuan-tuan boleh juga. Tapi bila disebutkan nak dapat Jumaat tu sayang. 27 kali ganda, tuan-tuan. Lalu 3-3 buat dengan imam. Nanti bangun tengah malam sebelum sahur itu, maka hanya dilaksanakan tahajud. Dalam masa yang sama, kita baca Al-Quran. Tahniah, hari ini dah masuk juzuk yang ke-25. Bagi mereka yang baca 4 muka surat untuk satu waktu. Kan? Kalau yang baca 8 muka surat, pastinya dah nak khatam kali kedua. Betul ni? Ini ramai, tuan-tuan. Ramai yang melaksanakan demikian kerana semakin tenang, semakin sihat bila kita baca Al-Quran. Dan mudahan madrasah Ramadan ini menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah dan menyebabkan kita lebih bersungguh-sungguh di dalam mencari, iaitulah peluang menambah amal ibadah kita. Dalam kata lain, semuanya itu adalah persiapan kita, ya, persiapan kita untuk menambah apa yang dikatakan peti, betul ni? Peti ataupun apa, tong-tong, betul ni? Bukan tong derma, tuan-tuan, tapi tong simpanan pahala untuk kita. Apapun tahniah dan syabas, semoga dapat kita istiqomahkan dalam kehidupan kita. Sunnah menghidupkan malam hari raya sesiang Aidilfitri. Maksudnya apa? Baginda Nabi dah sebutkan bahawa malam Aidilfitri ni sunnah ataupun pahala sunnah. Kita buat tu kita dapat pahala, kita niat ikut sunnah Nabi pun dapat pahala. Malam raya ni bukan sekadar malam pasang lampu, malam rebus ketupat, masak rendang, masak lodeh, tuan-tuan, subhanallah. Saya malam tadi, tuan, majlis berbuka dengan kawan-kawan. Tapi mereka nak mood raya. Nak mood raya, tuan, pakai baju raya, kan. Sambutlah kami dekat Pak Len sebelah kedai Jiskaf, tuan-tuan. Ni promosi tudung, tuan. Dan masa yang sama diletakkan bahawa bila mana, tuan-tuan, kita sibuk untuk membuat persiapan Aidilfitri, tetapi malam raya itu adalah malam membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tuan, antaranya baginda Nabi dan juga para sahabat menghidupkan malam tersebut, malam raya itu dengan apa? Bertakbir. Bertakbir, tuan. Jadi kita sebolehnya selepas Isyak balik daripada surau, tuan, sampai rumah, kumpul dua anak-anak takbir. Allahu Akbar, Allah, tuan, sampailah selesai. Jadi andai kata isteri, ibu tak boleh nak tinggalkan dapur ni, takut hangit, tuan, sambil goda, tuan-tuan, rendang tu kan, contoh, sambillah bertakbir. Dalam masa yang sama, sebenarnya kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah, kalau dalam nada takbir kita, tuan-tuan, di Malaysia ni, tuan, nadanya memang sayu. Tapi sesekali, tuan-tuan, kalau ada peluang, tuan, berayalah dekat negara-negara Arab, tuan. Saya, di Mesir, tuan, kalau raya tu, dah berbeza dah nada dia. Sebab apa? Dia memang takbir tak macam kita. Kita kan, tuan, mendayukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Arab tak, tuan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam ni, tuan. Sampailah habis, tuan. Walillahil hamd, tuan. Jadi maksudnya apa? Dia tegas. Dia nak tunjukkan kemenangan, tuan. Jadi kemenangan macam pergi berjihad. Dan dalam masa yang sama, iaitulah bertakbir itu membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam raya nanti jangan lupa ajak anak-anak bertakbir, tuan. Kalau dah penat, bukalah, tuan-tuan. Yang pertama, kedua, ketiga tu rekodkan dalam voice, tuan-tuan. Kemudian yang seterusnya
hidupkan Rafiah tuan-tuan. Voice tuan-tuan sampai dia berulang-ulang kali. Dalam masa yang sama, yang kedua Nabi buat apa? Nabi berzikir. Zikir apa sahaja. Walaupun menyebut apa tuan? Subhanallah tuan. Tadi kita baca 300 kali tasbih tuan. Iaitulah sebenarnya maksudnya apa? Kita bertasbih. Tasbih itu maksudnya tuan, sabbaha. Sabbaha lillah tuan. Tasbih, maha suci Allah. Maksudnya kita membesarkan Allah. Kita memuji Allah. Maha hebatnya Allah. Dalam arti kata lain, itu namanya takbir. Itu namanya tasbih tuan. Kemudian kita berdoa. Berdoa di malam raya tuan-tuan. Walaupun sekali doa lah. Dengan anak beranak tuan-tuan. Dan kemudiannya solat sunat. Apa tuan-tuan? Seperti dalam malam-malam yang lainnya. Itulah solat sunat tahajudnya. Solat sunat taubatnya. Solat sunat hajatnya. Dan ditutup dengan witir ni tuan-tuan. Dalam masa yang sama, takbir raya ini adalah tanda bahawa kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala atas kejayaan kita berpuasa. Puasa ni jihad tuan-tuan. Kalau tak ya tuan-tuan, ya, tak tahan kita tuan-tuan. Itu dia. Cuma bagi mereka yang tak tahan, mungkin sakit, berbuka tuan-tuan, mungkin 1 hari, 2 hari dan sebagainya, maka mesti ingat tuan-tuan. Mesti ingat mereka kena apa tuan-tuan? Qadakkan puasanya. Dan begitu juga mereka yang terlibat. Di mana tuan di Keluang ni ada satu surau kan terazan awal kan tuan. Di Kopekta tuan. Terazan awal tuan. Azan awal lalu ramai yang dah terbuka awal tuan. Jadi yang tu kena ingatkan tu. Kena qadak puasa pada hari tersebut. Walaupun masa tu dia azan tuan-tuan, kemudian Bilal tersedar bahawa masa tu belum masuk waktu, maka Bilal berhenti azan tuan, tapi ada yang dah makan tuan-tuan. Ya. Kena ingat-ingatkan khususnya sahabat-sahabat kita yang berada di kawasan perumahan polis di Kopekta tuan-tuan. Ya. Ini pernah berlaku tahun lepas di Masjid Bandar. Tuan-tuan. Dalam masa yang sama, itulah namanya nikmat dalam kita berpuasa. Yang kedua, bertakbir ni membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lafaz takbir tuan-tuan kalau boleh kan, lepas diumumkan raya tuan-tuan, maka kita ambil peluang. Duduk dekat masjid tuan-tuan kan, sama-sama bertakbir. Ya, dengan imam, Bilal, pengusi dan semuanya tuan-tuan. Dalam arti kata lain, makna takbir tu kita dah tahu. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan segala puji bagi Allah. Apabila kita bertakbir tuan-tuan, dan bergema dekat rumah kita ni, juga di masjid dan surau tuan, ia menghidupkan suasana keagungan Islam. Ya. Menghidupkan suasana Islam dalam rumah kita. Dan yang ketiga, sunnah pada pagi hari raya. Apabila tiba pagi raya tuan-tuan, baginda Nabi Muhammad SAW mengajar beberapa sunnah yang sangat indah. Ya. Antaranya apa? Pertama Nabi suruh apa? Mandi sunat hari raya. Ya. Mandi sunat hari raya sebagai tanda kebersihan. Dan disebutkan tuan, iaitulah kegembiraan menyambut hari yang mulia. Inilah yang dinyatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan diletakkan bahawa perkara inilah yang sangat penting bagi kita. Supaya kita ni sentiasa berusaha sedaya upaya agar beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diletakkan bahawa pengajaran bagi kita, ya, supaya kita ni sentiasa berada di landasan ataupun siratal mustaqim. Kita kena fikirkan, adakah Ramadan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini adalah adab yang kalau dilihat dalam kitab tasawuf, antaranya tadi saya sebutkan Ihya Ulumuddin, begitu juga kitab-kitab tasawuf yang lain. Maka tuan-tuan, kita ni kena ada perasaan apa tuan-tuan? Khauf wa raja. Takut dan mengharap. Takut amalan kita. Sepanjang bulan Ramadan ni, takut Allah tak terima. Tapi dalam masa yang sama, kita mengharapkan Allah terima amalan kita. Kita dah buat tuan-tuan amalan seperti puasa. Dengan kita menahan diri, kita usahakan biar tingkatan puasa kita tuan-tuan jadilah tingkatan yang ketiga, yang paling tinggi tuan di sisi Allah. Itulah khusus tuan-tuan. Yang mana memang tuan-tuan puasa yang disebut oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang lain.
Solat tarawih kita tuan-tuan, alhamdulillah. Tahun ni tuan bertambah ramai yang dapat buat 23. Tapi bila dah viral tuan, kalau nak buat 23 tu, jangan pandang belakang tuan. Sebab apa? Nanti ternampak, 8 je rupanya tuan. Tadi kata, dah tengok orang lain. Pak Ahmad tu buat 8 je tuan. Jadi kena pandang depan je tuan. Supaya kita tidak bersangka buruk dan kita tidak mengata-ngata tuan. Dalam masa yang sama, itu namanya apa? Mendidik jiwa kita. Adakah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Yang mana diletakkan bahawa beberapa hari lagi kita akan menyambut Aidilfitri. Tapi sebelum kita bergembira, marilah kita sama-sama bertanya pada diri kita. Itu soalan yang paling penting, adakah Ramadan kita diterima? Kerana apa? Kerana para ulama mengatakan, orang yang benar-benar benar-benar beriman tidak hanya gembira kerana hari raya, tetapi mereka akan bimbang jika ibadah Ramadan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara langkahnya tuan-tuan, kita tengok tuan, kenapa kita bertakbir ni, kita tengok sebenarnya. Sebenarnya apabila malam raya kita bertakbir, kita mendengar, iaitulah takbir bergema di masjid, seperti disebutkan tadi kan. Yang mana disebutkan tanda syukur kita pada Allah. Tanda syukur kita pada Allah kerana tanpa rahmat Allah, kita tidak mampu berpuasa. Pasti tuan-tuan. Tanpa rahmat Allah, walaupun kita tuan-tuan gagah perkasa, bodybuilder tuan-tuan, subhanallah, abang sadar. Tapi kalau tak ada rahmat Allah untuk kita, tak boleh nak puasa. Mungkin rahmat itu boleh diklasifikasikan seperti apa? Badannya betul-betul sihat. Tapi yang paling penting, mentalnya sihat. Mentalnya betul-betul ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah, kita tengok tuan, seawal-awal anak yang ada 5 tahun, risau bila mana tak dapat puasa tuan. Risau pagi-pagi tak dapat bangun sahur. Ada ni tuan-tuan, yang diletakkan bahawa di situ didikan. Sebab itu tuan, kita bangga sekarang ni. Seawal 5 tahun, ibu, ayah kan, kadang-kadang atuk, tuan, nenek pesan pada cucu dia, berlatih puasa kan. Saya tertarik tuan, siapa Dr. Syekh Muzaffar tuan. Dia mendidik anak dia, mungkin kita boleh jadikan contoh pada cucu kita. Yang mana tuan, dia kata anak dia ni kalau bangun pagi untuk sahur tu memang susah. Tapi seawal 5 tahun, 6 tahun kan. Lalu tuan-tuan, kalau mula anak dia bangun tu kan, mula bangun walaupun bangun pukul 8, pukul 7 tuan-tuan, ada suruh makan. Lalu dikata sahur. Sahur tuan-tuan. Kenapa? Nak bangun sahur pukul 5 lebih tu susah tuan. Sahur. Sahur di situ, lalu teruslah berpuasa sampailah waktu maghrib tuan. Lalu lama-lama dia akan jadi apa tuan-tuan? Keterbiasaannya. Dan rupa-rupanya kadang-kadang baru masuk hari ketiga, hari keempat, terus kata nak bangun sama-sama dengan ayah, dengan umi tuan-tuan. Lalu bermulalah dia berpuasa. Yang kita bimbang, ada di kalangan mereka, mungkin tidak di sini tuan-tuan kan, yang mana dia kata, budak baru 6 tahun, takkan nak suruh puasa. Kesian dia tuan-tuan. Berupanya, bila sampai sekolah tadika, tuan-tuan, sampai ke taska tuan-tuan, dia rasa malu sebab apa? Kawan-kawan dia semua puasa. Jadi benda ni semua adalah langkah bagi kita didik seawal mungkin. Kenapa? Bagi disebutkan awaluddin ma'rifatullah. Seawal-awal agama, mengenal Allah. Kemudian, dengan kita bersyukur pada Allah ini, kenapa? Kerana tidak mampu solat malam. Kita tidak mampu solat malam kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Rahmat Allah ni berdatang berbagai bentuk. Pertama tuan-tuan, sedar-sedar pukul 3.30 pagi. Contoh tuan ni. Kalau tak tuan, kalau tak ada rahmat Allah, kita buat baru 3.30 tuan ni. Tapi dalam diri kita ni, kalau ada di situ kasih sayang daripada Allah, maka tersedarnya kita 3.30 pagi, 2.30 pagi, bangunlah. Rugi lah kalau tak dapat tahajud. Rugilah kalau tak dapat qiyamul lail tuan-tuan, itu dia. Jadi itu tanda apa? Keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan kalau tak ada rahmat Allah, kita tidak mampu membaca Al-Quran. Ya. Ramai yang boleh baca Al-Quran tapi jarang-jarang baca Al-Quran. Kadang-kadang tuan, ya, nak ajak tadarus pun susah. Ya. Tadarus dekat rumah pun susah. Baca sendiri, lagilah susah tuan. Lalu dalam masa yang sama, kita kena ingat, semua ini adalah nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekuatan adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kena fikirkan di malam Aidilfitri nanti bahawa Ramadan pasti akan pergi. Sama ada 30 hari dan mungkin 29 hari. Dan dalam masa yang sama, Ramadan yang kita sayang ni tuan-tuan, dia akan pergi. Ya. Ramadan yang mana disebutkan penghulu segala bulan. Ya. Kalau disebutkan hari Jumaat, Sayyidul Ayyam. Ya. Hari bulan Ramadan, Sayyidul Syuhur. Iaitulah penghulu segala bulan-bulan yang 12 itu. Lalu yang 11 itu adalah di bawah bimbingan didikan penghulunya. Iaitulah bulan Ramadan. Ya. Bulan-bulan Islam yang 12 itu, Ramadan adalah penghulunya. Mungkin tuan, Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Ya. Kita pun tak boleh jangka. Kenapa tuan-tuan? Sebab mati tidak mengenal usia. Dan Allah dah tulislah waktu kematian kita. Cepat lambatnya, tuan-tuan, tidak diketahui. Satu Ramadan yang lalu tuan-tuan, senior saya yang umurnya beza baru 3 tahun, tuan-tuan, ditakdirkan Allah meninggal pada malam Ramadan. Malam 1 Ramadan. 2 orang. Dan dalam masa yang sama, itu menunjukkan bahawa doa dia makbul. Doa dia apa dalam bulan Rejab? Yang mana ia merupakan hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Yang bermaksud, ya Allah, berkatilah umurku dalam bulan Rejab. Dan juga dalam bulan Sya'ban. Sampaikan umurku di dalam bulan Ramadan. Jadi, Allah bagi dia hidup sampai bulan Ramadan. Jam 12.30 malam, 12.30 meninggal dunia, tuan-tuan. Dalam masa yang sama, sebab itulah hari ini kita patut sangat bersyukur, tuan-tuan, dengan nikmat yang Allah bagi. Bukan setakat kita dapat masuk bulan Ramadan, bahkan kita dah sampai hari yang ke-25 Ramadan. Ya. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, tahun lepas ada orang yang bertakbir bersama kita. Kan? Tetapi tahun ini mereka sudah berada di alam barzakh. Ya. Mungkin tahun ini kita bertakbir. Tetapi siapa tahu tahun depan kita pula yang tiada di dalam, iaitulah circle dalam sekeliling kita yang sama-sama bertakbir yang menghidupkan surau At-Taqwa ini, tuan-tuan. Sebab itulah sebabnya para ulama menangis apabila Ramadan berakhir. Ulama tuan menangis apabila Ramadan berakhir. Walaupun disebutkan kemenangan, tetapi ulama menangis kenapa? Bimbang ini adalah Ramadan terakhir buatnya. Sebab itulah bagi kita, tuan-tuan, kena menjiwai apa yang disebutkan oleh para ulama, kerana mereka takut mereka tidak sempat bertemu dengan Ramadan lagi. Sebab Ramadan ni kan, kita tengok hari ni kan, ya, dengan nikmat yang Allah bagi, pahalanya tak sama. Kalau kita sembahyang tu dah tahu dah. Kita sembahyang, tuan, sembahyang seorang diri dapat 1 pahala. Sembahyang berjemaah, tuan-tuan, di surau At-Taqwa ini dapat 27 kali ganda pahalanya. Tapi puasa tak ada orang tahu. Ya, tu yang Nabi kata berlipat-lipat kali ganda pahala. Sebab puasa itu dia punya pahalanya tercatat mengikut pemberian Allah secara direct, tuan. Hakikatnya kita kena faham bahawa Ramadan itu sangat mulia dan dinantikan oleh para ulama. Dan kemudian, tuan, perbincangan kita berkenaan dengan malam hari raya. Hakikatnya raya, tuan, ramai orang yang menyangka hari raya adalah
hari memakai pakaian baru. Betul? Sekarang tuan ramai yang masih lagi memilih baju baru tuan-tuan. Tapi tak tahulah sempat post lagi tak tuan-tuan. Dan warna yang dikatakan sedang viral, stok pun habis tuan-tuan. Dah restock pun kata tuan-tuan. Dengar-dengar tuan-tuan. Tadi dah jumpa kawan-kawan tuan-tuan. Jumpa anak-anak mereka, buah-buah anak muda ni banyak tahu tuan-tuan. Warna yang di restock habis. Datang satu kontena habis tuan-tuan. Macam-macam syarikat tuan tak boleh nak promosi tuan. Warna yang banyak habis adalah warna teal blue tuan-tuan. Tuan kena cerita tuan-tuan, teal blue tuan-tuan. Warna teal blue tuan-tuan. Dia macam biru kehijauan tuan-tuan. Memang apa nama hot sangat tuan-tuan, viral sangat warna tuan-tuan. Jadi dia bukan cerita tentang pakaian baru tuan-tuan. Ramai yang menyangka hari raya ni adalah hari memakai pakaian baru sahaja. Tetapi para ulama berkata, bukanlah hari raya itu bagi orang yang memakai pakaian baru. Boleh pakai pakaian baru untuk bagian digalakkan, tanda gembira. Tapi kalau tak ada, contoh tuan-tuan, tak sempat nak beli ataupun ada juga yang kurang bernasib baik, tuan, yang mana tak ada kemampuan untuk membeli. Tapi rasanya ramai yang dapat beli tuan sebab dapat apa? Dapat BKJ, Bantuan Kasih Johor tuan-tuan itu. Dalam masa yang sama, bukanlah hari itu bagi orang yang memakai pakaian baru saja, tetapi raya ini adalah bagi orang yang dosanya diampunkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebab itulah doa yang Nabi anjurkan sepanjang Ramadan, berbaki tuan-tuan barang 5 hari atau 4 hari ini, iaitulah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mahal tuan-tuan. Mahal sangat doa tu. Kenapa? Dia punya mahal tuan-tuan ni. Allahumma, wahai Tuhanku, innaka, sesungguhnya dikau, maha pengampun, suka memberikan pengampunan, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya? Sebab bila mana dosa kita diampunkan, jadilah macam para ulama, kan? Jadilah tuan-tuan macam wali-wali Allah, apatah lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok, bila Nabi doa, tuan, doa sikit je, mudah dikabulkan oleh Allah. Jadi tak mustahil di dalam Qaryah surah At-Taqwa ini, nanti tuan-tuan ramai di kalangan mereka yang kalau doa, mudah Allah kabulkan. Sebab tu kalau ada hajat apa-apa, kalau sakit, begitulah dalam grup. Tuan-tuan, kita doakan ya, saya sekarang ni sakit. Ya, mudah-mudahan dalam grup ni ada yang doanya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mudah dikabulkan ni bukan semestinya ustaz, ustazah, imam bila. Kadang-kadang doa tukang kebun tu lebih mudah diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara mereka yang mudah dimakbulkan doanya, iaitulah mereka yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita kena usahakan, rebutkan, betul ni? Sebab tu ada yang kata, saya kalau jumpa pak cik tu kan minta doa, hajat saya tercapai. Minta doa, saya sakit ni kan, Allah kurniakan kesembuhan, betul ni? Ni ada tuan-tuan, saya dah dengar banyak tuan-tuan kat Keluang ni kan. Mana tuan-tuan dia kata, saya kalau jumpa pak cik tu, pada pak cik tu saya tengok bukanlah imam, bukan Bilal, bukan ustaz, bukan tuan-tuan. Dia orang biasa-biasa. Tapi itulah antara nikmatnya bila mana Allah ampunkan dosanya. Ibadahnya diterima dan kemudiannya hatinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang sebenar. Dan mudahan kita dapat nikmat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah malam Ramadan ni, malam akhir Ramadan ataupun malam penghujung Ramadan sehinggalah malam Aidil Fitri, maka tuan-tuan kita kena rebutkan, iaitulah di antara perkara yang sangat penting, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, redha Allah ni sangat penting, tapi kita kena mesti ingat redha Allah redha bil walidain. Redanya Allah dengan sebab redanya kedua ibu bapa kita, kan? Kalau ada lagi, jaga sebaik mungkin. Jaga hatinya jangan sampai terguris. Kalau tiada lagi, maka kita banyak-banyakkan
melakukan apa sahaja perkara yang boleh dapat pahala untuk dia. Apa dia? 3 perkara. Betul tak? 3 perkara yang mana mak dah meninggal, ayah dah meninggal. Dalam kubur tuan-tuan. Tambah 10 minit Tuan je mak Dalam kubur tuan, ibu kita dalam kubur, ayah kita dalam kubur. Tapi 3 benda ni yang mana pahalanya boleh berterusan walaupun dia dah dalam kubur. Apa tuan? Sedekah jariah. Kan? Dan yang disebutkan sekiranya mati anak Adam, terpotong segala amalan kecuali 3 perkara. Sedekatin jariyatin. Sedekah mak bapak kita ketika dia hidup, jaga baik-baik. Sedekah dia tuan-tuan. Jangan sampai sedekahnya terhenti. Dan dalam masa yang sama, bila kita bersedekah, kita niatkan untuk arwah. Dapat tak? Dapat tuan-tuan. Dan yang kedua, tidak bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu yang mak bapak kita ajar kita. Tegur kita, didik kita. Sebar-sebarkan. Sebab apa? Manfaatnya nanti ayah dalam kubur dapat pahalanya berterusan. Dan disebutkan yang ketiga, paling mudah. Paling mudah tapi mesti kena istiqamah. Iaitulah apa dia? Anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kedua ibu bapanya. Yang tu pahalanya berterusan. Ya? Walaupun mereka telah lama berada di dalam alam barzakh. Lalu banyak-banyakkan doa untuk ayah, untuk ibu. Sebab itu tuan-tuan, dalam kita doa keampunan kan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sambung. Wa an walidina. Dan juga kedua bapa kami. Wali muallimina. Dan guru-guru kami. Tuan-tuan. Kalau tak ada cikgu kita bagi ilmu tuan-tuan, Allah tak izin untuk kita dapat ilmu, tak dapat nak menjalani hidup dengan berilmu tuan-tuan. Lalu berkat ilmu yang dibagi kan. Dan wali muallimina wali masyaikhina. Masyaikh tuan-tuan, siapa dia? Syekh kita, ya. Tok guru kita tuan-tuan. Dan li muallimina wali masyaikhina wali jami'il mu'minina wal mu'minat. Dan kepada seluruh orang beriman, lelaki dan perempuan. Muslimin dan muslimat. Lalu kenapa kita doakan mereka? Kita kena belajar di situ. Bila Nabi ajar tentang doa tersebut, membuktikan bahawa kita ni, kalau rajin doakan orang, nanti tak pasal-pasal orang pun rajin doakan kita. Sebab itulah, di antara rahmat yang Allah bagi kita, maka kita amalkan. Allah menyebut dalam Al-Quran, itulah berkenaan dengan hari yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebutkan Lailatul Qadar. Ya? Lailatul Qadr ada di dalam surahnya. Dan surah Al-Qadr itu menunjukkan bahawa 1000 bulan. Betul tak? Kalau umur Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang mana Nabi Sulaiman ni dalam Al-Quran tersebut di dalam ayat 102. Surah Al-Baqarah. Betul tak? Surah tentang lembu ataupun sapi betina. Dan yang dinyatakan bahawa wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu cerita tentang baginda Nabi Sulaiman alaihissalam yang bercakap dengan jin. Memang jin ni kerjanya tuan-tuan nak memisahkan, nak buat tuan-tuan kacau bilau, bercakaran suami isteri, betul tak? Adik-beradik, anak beranak, tuan ni, jiran tetangga. Ni kerja siapa? Syaitan. Jin dan juga syaitan. Syaitan kena ikat, tuan ni. Tapi jin ada, tuan-tuan. Dalam masa yang sama, jin ada jin Islam. Dan diletakkan bahawa umur Nabi Sulaiman 900 lebih. Berbanding dengan kita, umur umat baginda Nabi Muhammad SAW, itulah 63 tahun. Tapi Allah bagi, tuan-tuan, peluang untuk mendapat ekstra umur, iaitulah dengan merebut Lailatul Qadar. Kalau dah 10 tahun kita beribadah, tuan-tuan, di 10 malam terakhir, insya-Allah kita dapat. Betul tak? Kalau diletakkan bahawa tanpa memilih malam berapa dan sebagainya, setiap malam 10 malam terakhir kita melaksanakan, iaitulah apa yang disebutkan tadi, menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam ganjil, malam genap pun kita buat tuan ni. Lalu di situ dapatlah pahala
yang dikatakan 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau ada 10 tahun, umur kita seumpama hidup selama 830 tahun. Tuan, jadi dah lebih kurang dengan umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya? Tuan, itulah nikmat yang Allah bagi. Cuma kadang-kadang kita fikir, tuan, kalau umur kita macam umat Nabi Sulaiman, tuan, 900 lebih, tuan, bila kita pencen, tuan. Ini kerja 60 tahun pun rasa dah lama, tuan. Bayangkan, jika seseorang itu beribadah pada malam tersebut, seolah-olah dia beribadah, iaitulah dalam disebutkan lebih daripada satu umur manusia. Tetapi persoalannya, bagi kita, adakah itu kita benar-benar mencari malam tersebut? Atau kita ni hanya mendengar-dengar tentangnya setiap tahun, tetapi tidak pernah bersungguh-sungguh mencari malam itu qadar. Dalam masa yang sama, apabila tiba malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ni kan, kita dalam erti kata lain, kalau benar-benar nak dapatkan Lailatul Qadar ni, terkadang-kadang kita nak tidur pun tuan-tuan rasa macam tak boleh tidur. Saya malam tadi tidur lebih kurang setengah jam tuan-tuan. Pukul 3 suku tu baru boleh terlelap tuan-tuan. Sebab sebelum tu tuan-tuan, habis program pukul 1.30 tuan-tuan. Kemudian duduk baring-baring tuan-tuan. Lama-lama pukul 3 suku baru dapat tidur tuan-tuan. Dan rasa seronok beribadah bersama dengan jemaah tadi. Dalam masa yang sama, baginda Nabi SAW yang bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir sebelum disebutkan malam Aidil Fitri tadi, dalam tuan diletakkan bahawa kita kena sedar, iaitulah baginda akan menghidupkan malamnya, ya, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Kenapa tuan-tuan? Sebab baginda tahu bahawa malam tersebut adalah malam yang disebutkan peluang yang sangat besar. Ya? Dan diletakkan bahawa malam itulah yang dinyatakan kehidupan yang cukup indah bagi mereka yang nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Disambung tuan, berbaki beberapa minit lagi tuan untuk kita ni kan, bagaimana pula dengan malam raya. Tuan? Yang disebutkan tuan, apakah yang disebutkan tentang keistimewaan ataupun adab kita di malam hari raya Aidil Fitri ni kan, malam raya ni siapa yang sebenarnya menang, ya? Dan diletakkan malam menjelang hari raya ni, walaupun kita dah bincangkan tadi yang sibuk dengan memasak, sibuk dengan pakaian, boleh benda tu teruskan, sibuk dengan persiapan, tetapi bagi kita, pernahkah kita berhenti seketika dan bertanya pada diri kita berkenaan dengan siapakah yang sebenarnya menang di malam Aidil Fitri? Ya? Ramadan kita yang sedang meninggalkan kita, dalam arti kata lain, kita faham perkara ini, kita rebutkan. Ya? Kerana malam tersebut pun, walaupun dah selesai tuan, di dalam ibadah puasa, dah diumumkan tuan berhari raya, lalu hakikatnya bagi kita, Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan nikmat yang terbaik agar kita dapat usahakan sedaya upaya kita. Ramai yang dikatakan bukanlah hari raya itu bagi orang yang dinyatakan seperti tadi tuan-tuan kan, tetapi untuk kita mohon pada Allah bagaimana dosa kita adakah diampunkan, amalan kita adakah diterima, hati kita ni adakah dapat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai akhirnya, kita sama-sama fikirkan, jika di malam tersebut mendengar takbir raya, dengarlah dengan hati yang penuh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita mohon pada Allah, ya Allah, jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku, maka terimalah semua amalanku. Ampunkanlah kepada kami semua. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan hamba-Mu yang dikau redai. Kenapa tuan? Tidak semua orang yang berpuasa sampai kepada hari raya. Tetapi bagi kita yang sampai kepada hari raya itu adalah mereka yang Allah pilih. Allah pilih untuk terus hidup. Dan semoga kita termasuk dalam golongan yang benar-benar
menang selepas Aidilfitri tuan-tuan. Iaitulah pada malam hari raya, pagi hari raya, sunnah baginda yang sangat-sangat penting kita amalkan supaya apa? Supaya kita terdiri daripada golongan yang berjaya. Malam Aidilfitri kita hidupkan dan kemudiannya di pagi Aidilfitri yang Nabi dah sebutkan. Iaitulah di antara perkara yang sangat penting, tuan, iaitulah pagi raya, tuan. Pagi raya, apabila kita tiba di pagi raya ni, baginda Nabi mengajarkan beberapa sunnah. Apa sunnahnya? Antaranya mandi sunat hari raya. Pasti dan pasti, tuan, akan diingatkan lagi bagi kita. Mandi sunat hari raya sebagai tanda kebersihan dan kegembiraan kita menyambut hari yang mulia. Aidilfitri, hari raya fitrah. Bersihkan tubuh badan kita. Kemudian memakai pakaian yang terbaik. Ya, bukanlah semestinya mahal, tetapi bersih dan kemas. Ya. Dan kemudian memakai wangi-wangian. Ya, supaya hari raya itu dipenuhi dengan suasana yang menyenangkan. Kemudian, ingat tuan-tuan ni, pagi raya tu, sebelum solat hari raya, sunat dan sunnah sebenarnya. Sunat dan sunnah, iaitulah Nabi akan makan walaupun secubit tuan-tuan, sebelum pergi solat Aidilfitri. Dan biasanya baginda makan beberapa biji tamar tuan-tuan, dalam bilangan yang ganjil. 1, 3 ataupun 5 tuan-tuan. Ia tanda bahawa bulan puasa telah berakhir. Tuan-tuan. Dan ia letakkan bahawa pengalaman yang Nabi sebutkan ini supaya dapat kita praktikkan dalam menghidupkan sunnah. Yang kelima, pergi solat hari raya, tuan-tuan, galakkanlah diri kita, ahli keluarga kita kan, anak-anak balik, cucu balik, tuan-tuan, settingkan betul-betul dalam minda mereka supaya pagi raya itu datang cepat, tuan-tuan. Sebab tuan-tuan, ramai yang terkadang-kadang terlepas sembahyang hari raya, tuan. Datang-datang tengok dah habis, dah baca khutbah, tuan. Sebab apa? Dia tak settingkan betul-betul pagi-pagi tu. Tuan-tuan, lepas subuh dah bersiap dan tuan. Malam dah siap, tuan-tuan, gosok baju dan sebagainya. Dan kemudiannya pagi tu rebutkan datang awal. Supaya kalau kata 8.30 pagi, solat Aidilfitri kita dah berada di masjid. Tapi tahun ni cuba kita, tuan-tuan, buatkan satu perubahan, iaitulah kita datang bersama-sama untuk bertakbir. Tuan, takbir kan kalau dapat, atuk kat depan. Ambillah peluang, pegang mikrofon. Tuan, untuk apa bertakbir? Sebab tuan, kadang-kadang susah nak bagi orang yang bertakbir, tuan. Sebab apa? Ramai duduk jauh-jauh kat belakang. Tuan, tahun ni kita buat perubahan. Buat perubahan, tuan ni, duduklah saf-saf depan. Kalau duduk sebelah, bila sebelah imam lagi bagus, tuan, ambil peluang bertakbir. Isu suara lagu tidak mendatangkan masalah, kerana yang penting Allah memandang mulia usaha kita. Kemudian solat Aidilfitri, tuan, adalah syiar yang besar bagi umat Islam. Sebab baginda Nabi sangat menggalakkan semua umatnya hadir, termasuk lelaki, wanita dan kanak-kanak. Bawa semua, tuan-tuan. Peluang. Dan ini menunjukkan bahawa hari raya adalah hari kegembiraan bagi seluruh umat Islam. Dan yang terakhir bagi kita adalah ucapan tahniah. Tuan-tuan, dah habis sembahyang raya, tuan-tuan, ataupun sebelum sembahyang raya itu jumpa kawan-kawan masuk masjid, tuan-tuan. Lapas dia apa? Lapas ni sunnah, tuan-tuan. Lapas ni sebenarnya sunnah Nabi. Ya, jangan sebut sembahyang raya, tuan-tuan. Salam, taqabbalallahu minkum. Itu sunnah. Sunnah yang Nabi buat, tuan, taqabbalallahu minkum. Bila nak sebut, tuan? Daripada malam raya tu, bila penyimpan Maha Besar Raja-Raja dah umumkan, terus salam pada kawan. Taqabbalallahu minkum. Ya, jawab dia apa? Minna wa minkum taqabbal ya karim. Apa makna dia? Semoga Allah menerima amalan kami dengan kasih sayang. Betul? Jadi maksudnya apa? Kita doa supaya amalan kita sepanjang Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Minna
wa minkum. Minna maksudnya apa? Daripada kami, wa minkum, dan daripada kamu, taqabbal, diterima, ya karim, wahai Allah yang maha mulia. Dan itulah sebenarnya dia namanya sunnah, namanya ucapan, dan hakikatnya doa yang secara tidak langsung, seperti juga kita beri salam. Akhirnya tuan-tuan, mudah-mudahan ia menjadikan diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya itu adalah di antara nikmat-nikmat yang Allah sediakan. Bukanlah yang disebutkan pengakhiran bagi kita, maka hidupkanlah sunnah-sunnah baginda di malam Aidilfitri, di pagi Aidilfitri, termasuklah Nabi bergerak daripada rumahnya tuan-tuan, iaitulah melalui jalan A, Nabi balik lalu jalan B. Supaya apa? Supaya dapat jumpa dengan ramai orang. Itu di antara tuan-tuan. Nabi suruh apa? Kita ziarah menziarahi. Kalau ada marhaban, lagilah bagus tuan-tuan. Tapi biasa di Felda lah tuan-tuan. Di Felda-Felda, di kampung-kampung, pagi raya dan marhaban. Dalam arti kata lain, itu juga merupakan sunnah dan syiar baginda Nabi Muhammad SAW. Sunnahnya ziarah. Tuan-tuan. Tapi kita tuan-tuan nak dijadikan lagi mudah untuk ziarah, lalu kita ada baraan. Baraan lelaki, baraan perempuan. Maka niatkan. Iaitulah tuan-tuan dalam minda kita, baraan ni ziarah. Ziarah hari raya ni sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi janganlah tanya dulu Nabi baca marhaban ke, tuan-tuan. Nabi baca baraan tak payah. Penat tuan-tuan nak fikir. Yang penting ziarah, tuan-tuan. Ziarah, dan ia merupakan sunnah insan agung baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang tuan-tuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu mungkin kifarah untuk diri saya. Minta ampun, minta maaf. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, wa an walidina wa li muallimina wa li masyaikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian. Assalamualaikum.